Ni saya nak tanya, susah tak nak dapat guest Cina yang tahu fasih bahasa Melayu? Fasih bahasa Malaysia lah. Actually boleh juga. Tapi perlu tanya lah. You bahasa Melayu okay lah? Actually, okay. Dalam bahasa Cina show tu kan, saya host. Tapi dalam show Melayu tu, I'm the guest sahaja. So, saya ialah guest tu represent orang Cina dan faham. cakap. So, guest tu semua memang orang Melayu lah. Dan Cina yang boleh cakap fasih dalam bahasa Melayu, actually banyak juga. Tapi saya cubalah cakap cari yang fasih tu, tak fasih pun boleh juga. Tetapi kan kalau you ada ramai kawan Melayu juga ke? Selepas saya buat show ini, semakin banyak. Sebab you punya percakapan bahasa Melayu tu sangat natural. Sekarang saya boleh cakap bahasa Melayu, tapi I tak ada banyak peluang untuk cakap bahasa Melayu. So, memang macam karat sikit. Your bahasa Melayu Okay, is... saya orang Subang. I think orang Subang memang boleh cakap apa-apa bahasa juga, including English dan Melayu. I think it's important that's the most important reasons lah. Kalau saya budak Subang.